Saya terbaca satu perkongsian tentang Niloufar, bukan daripada dia sendiri, tapi daripada seorang individu yang cerita pengalaman kakak dia pernah bekerja dengan Niloufar. Bila dengar cerita tu, jujur, rasa macam nampak sisi lain yang jarang orang cerita. Kakak dia kata, Niloufar seorang yang sangat rajin, jenis yang tak tunggu benda jadi, tapi dia sendiri akan cuba, kaji, buat try and error sampai jadi. Apa yang buat ramai tersentuh, rutin harian dia. Sebelum pergi pejabat, dia sempat masak dalam jumlah yang banyak dekat rumah. Lepas tu bawa ke pejabat, bagi pada staf. Simple, tapi bermakna. Lepas habis kerja pula, dia balik rumah dan fokus pada ibadah. Ada masa, staf sendiri datang ke rumah untuk urusan kerja. Dan dalam masa yang sama, dia tetap dengan rutin solat dan zikir. Macam dua dunia yang berjalan serentak, kerja dan juga hubungan dengan Tuhan. Dekat pejabat, dia dikatakan sangat bertenaga. Tapi dalam masa yang sama, sifat pemurah dan cara dia layan staf, itu yang paling diingati. Walaupun sekarang kakak individu tu dah tak bekerja dengan Niloufar, tapi kenangan tu masih melekat. Kadang-kadang, orang yang kita nampak berjaya sebenarnya ada disiplin dan pengorbanan yang kita tak nampak dari luar. Dan mungkin itu yang buatkan ramai orang hormat dan jadikan dia inspirasi. Korang rasa kejayaan tu lebih datang dari bakat atau dari disiplin yang konsisten setiap hari? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.